English ni fardu kifayah sebenarnya pada saya lah. Macam mana you nak dakwah kalau you tahu bahasa Melayu je? Nak cerita pasal Islam pun tak boleh. Because when you want to make dakwah, usually you dakwah to people who are not Malays. Nak dakwah kat Melayu, orang Melayu dah tahu dah pasal Islam. So you nak dakwah kepada orang yang bukan Melayu. Bila you dakwah kepada orang bukan Melayu, you tak guna bahasa Melayu lah. You guna bahasa Inggeris, betul tak? That's why English is important even for Muslims. That's what I believe. English ni fardu kifayah sebenarnya pada saya lah. Macam mana you nak dakwah kalau you tahu bahasa Melayu je? Nak cerita pasal Islam pun tak boleh. Kat bos you yang Mak Saleh tu. Boss, I like to help people. I like to give sadaqah. You know sadaqah? Dia tanya Mak Saleh tu. You know sadaqah? Manalah orang tu tahu. So you have to know what is sadaqah in English. Barulah boleh buat dakwah. Because I like to do sadaqah because I get pahala. You know pahala lah. Tanya lagi Mak Saleh tu. Manalah dia tahu pahala tu. So you need to know what is pahala in English. So nampak tak English tu penting ke tak? Nak suruh belajar Arab memang tak lah. Lagi jauh lah. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.